Untuk di negeri Kelantan, lebih daripada 70%. Punca kebakaran yang tertinggi sekali adalah akibat daripada elektrik. Elektrik ni ada dua punca dia. Satu, penggunaan peralatan elektrik, dan kedua, penyambungan elektrik. Kita telah berlakunya satu kematian pada tahun ni yang di daerah Kota Baru, dan Al-Fatihah kita ucapkan kepada keluarga mangsa, dan kita berharap perkara itu tidak berlaku lagi lah pada tahun ini. Seperti tahun-tahun lepas, 2024, 2026 untuk di negeri Kelantan. Di Kelantan ni kalau daripada kebakaran struktur, kebanyakannya berlaku di rumah. Jika kita bandingkan daripada premis-premis, kebanyakannya kebakaran berlaku di negeri Kelantan, yang tertinggi adalah rumah. Dan rumah dan punca yang paling tinggi adalah penggunaan elektrik, penyambungan elektrik dan juga peralatan elektrik. Bermula pada tahun 2025 dan juga pada tahun ni kita mempergiatkan lagi lah aktiviti-aktiviti kesedaran, keselamatan, terutama di sekolah-sekolah dan juga komuniti berkenaan dengan bahayanya penggunaan elektrik yang bagi mengelakkan berlakunya kebakaran lah.